Hai, T1 Minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk punca bunyi bila kita pusing steering. Kita pusing steering ke kiri ke kanan ke, ada bunyi gerak-gerak gerak-gerak. Kebanyakan orang bila ada bunyi tu, dia akan cakap puncanya daripada drive shaft. Dia kata kepala drive shaft. Okey, sebenarnya betul, tapi ada satu lagi punca dia. Puncanya daripada bearing mounting absorber. Okey, ni mounting absorber atas. Biasanya mounting absorber ni dia akan ada bearing. Okey, tujuan bearing ni untuk supaya dia boleh berpusing semasa kita pusing steering. Okey. So bearing dia ni kalau dia tak okey, dia akan keluar bunyi kerak-kerak. Sebab apa? Sebab kereta kita berat. Jadi dia akan tekan bearing ni. So bearing ni akan menerima tekanan. So bila kita pusing, kalau bearing tu berbola besi dalam tu rosak, dia akan keluar bunyi macam berbola tu pecah. Kerak-kerak. Ni macam yang ni lah. Ini bearing mounting untuk Mazda CX-5. Ni, bila saya pusing ni, dia ada kak. So inilah punca kenapa owner ni mengadu. Dia kata, bang, bila saya U-turn ada bunyi kerak. Dia minta saya check drive shaft dia okey, tapi ini punca dia. Saya cakap kat owner, bang, kita buka ni, saya tunjuk kat abang. Bila kita buka ni, bila saya pusing ni, boleh rasa dekat tangan saya gerak. Okey. Jadi kat sini kalau siapa kereta dia tu ada masalah tak settle, ada masalah yang menghantui diri dia, nak kami cek saja pun boleh, tak ada masalah. Boleh bawa kereta datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sudah dapat hari ini settle.